kelas, saya nak kamu semua hantar tugasan akhir minggu depan. Topiknya bebas, tapi jangan ada peniruan, plagiat dan menggunakan AI tanpa olah. Itu semua kesalahan. Saya nak integriti akademik dijaga, okey? Saya menang susah. Apa nak risau? Aku ada dapat assignment senin lepas. Nanti aku tukar-tukar ayat. Settle lah masalah. Kalau tak apa, aku pun tak buat lagi. Tapi tak apa. Nanti aku copy je lah dari ChatGPT. Lepas tu siap lah. Korang semua ni tak takut ke? Integriti tu kan penting. Kita sebagai pelajar yang bertanggungjawab, kenalah ada integriti. Tak boleh menipu. Kalau kita menipu, umpama kita menipu masa depan kita. Yani, kau okey ke? Muka kau macam ada 1,001 masalah je. Kau ada masalah ke? Assignment ni makan dia besar sangat. Aku risau kalau aku tak dapat siapkan dalam masa dekat. Dah lah tekanan terlalu banyak. Stres aku. Korang, kalau korang nak senangkan, nak cepat, boleh tolong korang buatkan assignment tapi bayar sikit. Mantap nyanyi kau. Aku dengan Mia nyanyi. Assignment berbayar ni salah tau. Relax lah korang. Aku nak senangkan kerja korang semua je walaupun cara ni salah. Kau jangan ikut diorang yang ni. Kau kan selalu buat kerja kau sendiri. Kadang aku rasa kalau aku tak ikut diorang, aku yang ketinggalan. Dia ni, ketinggalan tu tak apa. Asalkan ada integriti. Tu yang paling penting. Aku dah cuba tapi kepala aku kosong. Tarikh hantar makin dekat. Semua orang senanglah sebab meniru. Aku yang rasa terseksa sekarang ni. Lia ni, awak okey ke? Nampak macam tertekan je. Kalau ada apa-apa awak nak beritahu saya, bagilah tahu. InsyaAllah saya boleh bantu mana saya mampu. Puan. Sebenarnya saya tak nak menipu dalam buat assignment. Tapi dalam masa yang sama, saya tak yakin untuk siapkan kerja saya dalam waktu terdekat. Awak kena ingat, integriti tu bukan tentang siapa yang paling cepat siap, tapi siapa yang paling jujur dan dengan usaha diri sendiri. A few moments later. Weh, kita memang power tu buat meniru ni. Copy paste 95% pun Dr. Intan tak tahu ni. Aku rasa Dr. Intan tahu lah yang korang meniru ni. Tak apa, kita dah pada cover. Mi, Abdi kata semua assignment yang dibuat orang lain tu semuanya format yang sama. Sekarang Dr. Intan akan panggil. Weh korang, habislah aku Dr. Intan kata nak bagi surat amaran. Habislah kalau dia dapat tahu kisah peniruan dalam assignment kita. Yes. 1 hour later. Saya dah semak tapi terdapat beberapa tugasan unsur peniruan yang menggunakan ChatGPT, plagiat dan buat assignment berbayar. Ini terang-terang menunjukkan masalah integriti. Tapi saya nak ucapkan tahniah kepada pelajar yang menggunakan usaha dan jujur dalam melakukan tugasan yang saya beri. Liani, tugasan awak original, kreatif dan analisisnya jelas. Teruskan jaga sikap integriti dan menjadi pelajar contoh universiti. Aku kena mentor lah. Yang contoh Liani. Itulah, pasti kita kena jujur lah bila buat assignment sekarang. Kadang tekanan membuat kita rasa jalan pintas itu mudah. Tapi bila kita tiada sikap integriti dalam diri kita, sebenarnya kita menghilangkan kepercayaan orang lain. Universiti bukan sekadar tempat untuk menimba ilmu, malah untuk membina jati dan maruah diri. Katakan tidak kepada plagiat, tidak kepada meniru, tidak kepada jalan pintas. Pilihan kita, masa depan kita. Bye!